Ramai dah yang beli chainsaw tapi tak tahu cara nak pakai dia macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buat korang yang dah ada chainsaw tapi first time korang nak pakai, tak tahu macam mana nak hidupkan dia ataupun tak tahu cara nak pakai dia. Okay, untuk chainsaw ni dia punya enjin 2 stroke. Korang kena pakai petrol bancur dengan tuti. Tuti pun korang tak boleh pakai tuti biasa, tak boleh guna tuti motor. Korang kena pakai tuti steel. Kalau korang beli chainsaw, korang kena beli sekali dia punya tuti steel juga. Okey. Dekat sini yang selalu banyak orang silap. Kalau nak start, korang selalu tarik je kan. Tekan switch on, terus tarik start. Dia untuk chainsaw ni, dia ada cara dia korang. Kalau korang nak hidupkan dia, kena tekan throttle, kena tolak cok dekat bawah. Macam tu. Okey. Lepas korang start 2-3 kali sampai korang start lah sampai bunyi macam nak hidup, korang tolak balik dia punya cok. Cara nak tolak dia pun tak boleh tolak macam ni je. Korang kena tekan lagi dia punya throttle. Tekan throttle baru tolak. Okey. Untuk on dia pergi I. Okey, kalau nak tutup dia pergi kosong. Okey. Lagi satu ni, brake. Brake banyak yang cakap bang rantai tak pusing. Rantai tak pusing. Sebab apa? Sebab korang brake. Kalau kita brake, rantai dia tak akan pusing lah, tak ada function lah. Okey, so kalau nak bagi rantai ni pusing, kita kena tolak kat belakang dia punya brake ni, barulah boleh pusing. Okey, buat korang yang ada chainsaw tak tahu nak hidupkan ataupun korang tak tahu cara nak pakai dia, cuba korang komen kat bawah. Apa yang korang tak faham, apa yang korang tak tahu, korang boleh komen saja. Saya boleh tolong bagi tunjuk video yang betul untuk cara nak pakai chainsaw ni. Okey. Apa-apa korang nak tanya, korang boleh komen saja. Berminat, korang boleh terus walk in dekat HQ Warna Seni Aris Pedaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.